Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran Aku Studio. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan persoalan besar yang menjadi tumpuan ramai, mengapa Malaysia tidak dijemput ke sidang damai antarabangsa mengenai Gaza yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir pada 13 Oktober 2025. Apakah Malaysia dilupakan atau ada sebab diplomatik yang lebih mendalam di sebaliknya? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya, bagaimana negara yang lantang memperjuangkan isu kemanusiaan Palestin boleh terlepas daripada undangan penting ini? Jangan ke mana-mana. Kita akan bongkar sebab sebenar dari sudut diplomasi, prinsip dan dasar luar negara. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk analisis global terkini dari kami. Segmen 1. Mengapa Malaysia tidak dijemput? Sidang damai antarabangsa di Sharm el-Sheikh baru-baru ini disertai oleh pelbagai negara dan organisasi global. Namun ketiadaan Malaysia mencetuskan tanda tanya besar. Dalam sidang media, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa Malaysia tidak dijemput kerana menyokong pelan damai tersebut dengan syarat tertentu. Anwar Ibrahim, Malaysia menyokong pelan damai ini tetapi dengan syarat. Kami ingin memastikan sebarang penyelesaian mengiktiraf hak rakyat Palestin dan menjamin keamanan jangka panjang. Pelan damai itu menekankan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan, tetapi menurut Malaysia, ia tidak menyentuh isu utama seperti hak rakyat Palestin dan keselamatan wilayah mereka. Segmen 2. Prinsip diplomatik Malaysia. Sejak merdeka, Malaysia telah menegaskan dasar luar berasaskan kemanusiaan dan keadilan antarabangsa. Negara ini tidak mempunyai hubungan diplomatik rasmi dengan Israel, satu pendirian yang telah dipegang lebih 6 dekad. Ramai rakyat Malaysia berasa kecewa apabila negara mereka tidak berada di meja rundingan. Namun, hakikatnya, Malaysia tidak dijemput kerana kekal dengan prinsip diplomatik yang konsisten. Anwar Ibrahim, Malaysia tidak akan hadir dalam sidang damai yang melibatkan pengiktirafan hubungan rasmi dengan Israel. Ini adalah soal prinsip yang telah lama menjadi dasar luar negara. Keputusan ini bukan tanda pengasingan, tetapi tanda bahawa Malaysia kekal berpegang kepada maruah dan prinsip keadilan sejagat. Segmen 3. Damai tanpa keadilan. Sidang kemuncak itu bertujuan mencari keamanan di Gaza, tetapi Malaysia berpandangan bahawa keamanan sejati mesti disertai keadilan dan pengiktirafan hak asasi. Pelan yang hanya menumpukan pada gencatan senjata tanpa menangani isu-isu akar dilihat sebagai damai sementara, bukan penyelesaian sebenar. Anwar Ibrahim, pelan damai yang tidak menyentuh isu teras Palestin hanya menutup luka tetapi tidak menyembuhkan masalah. Oleh itu, Malaysia tidak menolak perdamaian, tetapi menolak bentuk damai yang tidak adil dan tidak seimbang. Segmen 4. Reaksi rakyat dan kekeliruan awam. Ketiadaan Malaysia di sidang ini menimbulkan reaksi bercampur. Ramai rakyat Malaysia meluahkan rasa kecewa kerana bagi mereka, isu Palestin bukan sekadar isu luar negara, tetapi sebahagian daripada nilai kemanusiaan dan keagamaan. Namun, Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa diplomasi bukan hanya soal kehadiran fizikal, tetapi soal menjaga prinsip dan imej negara di mata dunia. Anwar Ibrahim, ketiadaan Malaysia bukan tanda kelemahan, tetapi simbol ketegasan dan maruah diplomatik negara. Malaysia tetap bersama perjuangan rakyat Palestin melalui platform lain seperti Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC), Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan pelbagai usaha kemanusiaan di lapangan. Jadi, apa yang boleh kita pelajari daripada pendirian ini? Malaysia menunjukkan kepada dunia bahawa perjuangan untuk keamanan dan kemanusiaan tidak memerlukan kompromi prinsip. Selagi rakyat Palestin belum mencapai keamanan dan kebebasan,
Malaysia akan terus mempertahankan pendiriannya di pentas antarabangsa. Malaysia mungkin tidak hadir di sidang Sharm el-Sheikh, tetapi negara ini tetap hadir di hati rakyat Palestin dan di mata dunia Islam sebagai suara yang konsisten untuk keadilan. Negara-negara yang diundang adalah negara yang memberi sokongan penuh pelan damai 20 perkara tersebut. Malaysia tidak termasuk kerana Malaysia menyokong dengan bersyarat. Syaratnya ialah comprehensive solution, membawa balik rakyat Palestin yang terusir keluar dan beberapa syarat-syarat yang terkait dengan hak Palestin sebagai satu negara yang tak termasuk dalam plan. Plan tu kalau sudah baca 20 poin tak termasuk soal hak rakyat Palestin, negara dan kedudukan penjajahan yang terus berlaku dan keganasan yang dilakukan oleh Zionis Israel di tebing barat. Jadi kenyataan saya dan kenyataan Menteri Luar sebagai reservation disebut menyokong dengan reservations. Jadi itu kita lakukan. Tetapi ada yang bertanya kalau begitu mengapa kita sokong pelan damai? Seperti mana juga yang saya baca dari kenyataan yang dikirim kepada saya semalam, itu adalah kerana kita mahu dihentikan pemusnahan harta pembunuhan rakyat termasuk wanita dan bayi. Mengenai langkah-langkah susulan, semalam kita dengar berita bahawa negara Arab yang berkaitan Qatar, Arab Saudi, UAE memang memberi persetujuan untuk memberi bantuan yang lebih. Beberapa hari yang lalu Putera Diraja Muhammad bin Salman mengirim juga pesan kepada saya tentang kalau plan damai ini berhasil, Saudi Arabia juga akan menyegerakan bantuan terutama dalam kemudahan asas. Kita juga akan mempercepatkan seperti mana sudah tahu, yang Muhammad tahu tentang SIAPAT, iaitu persidangan kerjasama dengan negara Asia Timur yang dipengungsikan bersama inisiatif Jepun dengan Malaysia. Kita pengungsikan untuk mengambil inisiatif iaitu ke arah reconstruction Gaza bila tercapai perdamaian. Jadi kalau dalam beberapa minggu ini tercapai perdamaian, saya percaya Menteri Luar dan Kementerian Luar akan mengusahakan supaya ada pertemuan segera dengan Jepun atau sekurang-kurangnya masa Perdana Menteri Jepun hadir di sini pada 26 bulan, kita akan bangkit supaya dipercepatkan usaha pemulihan dan pembangunan Gaza. Ini satu keputusan yang kita ambil secara suka. Menteri Luar ada di New York. Saat akhir kita bersetuju untuk mendukung keputusan inisiatif Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tapi kita adalah beberapa negara yang menyokong bersyarat. Kebanyakan negara termasuk yang hadir di Sharm el-Sheikh memberi sokongan penuh. Jadi kebetulan rundingan Menteri Luar maklum kepada saya, kita oleh kerana semua negara bersetuju tentang resolution awal United Nations itu, dia juga dengan bersyarat iaitu mengiktiraf kedudukan Palestin sebagai sebuah negara, menyelesaikan semua masalah termasuk tebing barat dan hak mengembalikan rakyat Palestin yang terusir dari Gaza dan dari Palestin. Begitu juga bila dalam mendukung kenyataan inisiatif Presiden Trump, ini selari dengan pendirian beberapa negara Islam lainnya, iaitu pertama, kita mahu usaha damai ini dimeterai kerana pembunuhan, pemboman rakyat termasuk wanita dan anak-anak itu berterusan. Ini wajib dihentikan segera. Kedua, keadaan di Gaza terlalu tenat, hampir kebuluran. Jadi atas pertimbangan itu, kita menyatakan apa juga inisiatif dan kebetulan Presiden Donald Trump mengambil inisiatif itu, kita memberikan sokongan. Dan kita lihat semalam di Sharm el-Sheikh, beberapa hari yang lalu, ada rundingan yang ditajak oleh Mesir, Qatar dan juga kerjasama Jordan dengan kehadiran wakil Amerika Syarikat
dan maknanya usaha untuk mencapai perdamaian segera itu didukung termasuk oleh kebetulan Hamas memberikan kenyataan surat khas kepada saya bertarikh 7 Oktober tatkala mereka diwakili di Sharm el-Sheikh menyatakan bahawa dalam mendukung inisiatif atau ikhtiar Trump, mereka tetap pertahankan kepentingan rundingan untuk mencapai perdamaian, tetapi dia masih menekankan seperti mana pendirian yang disuarakan oleh saya dan juga Menteri Luar, mesti penyelesaian menyeluruh. Itu tahap yang kedua yang mereka akan bincangkan. Hentikan apa-apa bentuk kemungkinan serangan dan tunduk kepada peraturan dan undang-undang dunia dan konvensyen dunia. Tapi untuk sekarang, hentikan serangan dan bawa masuk bantuan kemanusiaan, makanan, minuman dan perubatan. Setakat semalam, baru 167 trak yang dimasukkan, walaupun dijanjikan 600. Jadi ini sedang dipantau oleh negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Apa pendapat anda tentang keputusan Malaysia ini? Adakah anda setuju dengan pendirian diplomatik negara? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Dan jangan lupa like, share dan subscribe untuk analisis terkini mengenai isu global dan kemanusiaan. Terima kasih kerana menonton dan semoga kita semua terus menyokong keamanan dan keadilan di seluruh dunia.